Amat jelas ada sentuhan yang dilakukan pertahanan JDT, Eddie Israfilov terhadap penyerang Negeri Sembilan, Joseph Esso. Disebabkan sentuhan tersebut Esso jatuh dalam kotak penalti tetapi pengadil perlawanan S. Logeswaran meneruskan perlawanan kerana beranggapan tiada kesalahan. Insiden ini agak kritikal kerana jika Esso berjaya melepasi Israfilov, pertahan terakhir JDT, ada peluang untuk Esso berdepan situasi 1 vs 1 dengan penjaga gol JDT. Situasi 1 vs 1 ini adalah situasi cukup berharga untuk seseorang penyerang menjaringkan gol. Tapi yang pelik pengadil perlawanan tak menggunakan VAR untuk menilai insiden ini. Bagaimana pengadil boleh yakin dengan keputusannya sedangkan dia berada jauh dari tempat insiden berlaku? Andai kata VAR digunakan dan sahkan ada sentuhan, hanya sepakan percuma boleh diberikan bukannya sepakan penalti. Ini kerana insiden berlaku di luar kotak penalti dan Esso hanya terbabas jatuh dalam kotak penalti.